Seorang lelaki disangkakan malaikat kerana rupa dia yang nama dia. Rupanya dia bukanlah malaikat. Rupanya iblis yang bertopengkan malaikat. Dia kurang awet dia di rumah, tapi memukul bukan beri makan atau jaga baik-baik. Malah dia kurang yang memukul wanita itu. Memang dasar iblis bertopeng malaikat. Dia satu-satu dia buronan yang perlu dicari, yang dipenjarakan 5 tahun atau 10 tahun kerana mengurung tak beri makan, malah beri pukulan. Kejam sekali, disangka malaikat kerana rupa, tapi tidak sama sekali. Apa alasan mengurung? Kata dia kurung kerana cinta, tapi tidak memberi makan, tidak memberi minum. Cinta apakah itu? Orang yang cinta kurung pun tidak sekejap itu. Malah ada juga yang pernah kurung tapi tidak sekejap itu. Apakah orang itu gila? Atau memang tak ada hati? Memang gila punya orang. Memang kejam, bertopengkan malaikat, pakai hijab, pakai topi hijab. Oh sorry, maksudku pakai kopiah, pakai baju untuk semua aurat, tapi baik kebuka baik, rupanya penipu. Memang kejam. Ini yang jadi kalau tak dididik di agama atau tak dihantar ke sekolah agama. Apakah nasib ini punya orang tak diajar nilai agama, malah ajar tentang duniawi. Dia ni ada agamakah? Tidak ada. Orang yang beragama semua marah. Yang akhirnya dia pun kenalah karma, berjaya ditangkap, relax sahaja. Kali ini kan ku buat lagu lain pula. Lagu orang cinta yang dikurung tapi tetap jaga dengan baik.